Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya percaya ramai yang dah tak sabar kan. Okey, nak belajar macam mana kita nak buat income digital secara autopilot. Okey, dalam bahasa mudah, autopilot ni apa? Okey, dan income passive tu apa? Untuk mengatakan semua, terutamanya user baru lah yang first time baru dengar. Okey, passive income ni dalam bahasa mudah, kita buat kerja sekali tetapi kita untung berkali-kali. Iaitu seumur hidup. Maksudnya, kita buat kerja tu sekali saja tetapi hasil yang kita akan dapat nanti seumur hidup. Sebab tu ia dipanggil passive income. Dan autopilot pula yang di mana kita tak buat apa-apa pun. Macam everyday lah. Dalam bahasa muda kita pergi kerja macam biasa, kita buat kerja hakiki kita macam biasa, tapi kita ada satu soft income tambahan yang kita boleh dapat secara autopilot. Dan yang income yang kita akan terima ni pula dalam bentuk USD dollar. So nampak tak kat situ? USD dollar ni amount dia sangat-sangat besar bila kita convert kepada ringgit Malaysia. Okey, tapi nanti dulu. Okey, sebab tu saya buat satu panduan muka 5 supaya anda faham. Oh, macam ni kita buat income. So apa yang kita guna apa yang anda akan guna nanti. Sebab tu saya previewkan dalam satu preview panduan lengkap ni supaya anda lebih jelas tentang kelas yang saya akan adakan tak lama lagi. Okey, untuk mengatakan semua, mesti ramai tertanya-tanya, betul tak? Okey, macam mana kita boleh buat income passive USD dollar secara autopilot? Dan biasanya kita dengar nak buat income USD ni bukanlah kerja yang mudah, betul tak? Biasanya kita kena jual barang, kita kena promote barang, betul tak? Itu selalu yang kita dengar lah. Itu belum kita cerita kita nak closing customer daripada overseas, iaitu masalah, ataupun kita nak cari group overseas. Bukan kerja mudah. Sebab tu saya jadikan satu panduan yang lengkap, semua dah tersusun, and then anda tinggal follow saja. Semuanya semudah ABC. Sebab saya yakin orang yang tengok video saya ni, walaupun anda dah berumur 50-an, 60-an, insya-Allah boleh follow. Sebab tu saya wujudkan kelas akademik ni. Okey, untuk mengetahui semua, okey, apps yang kita akan buat untuk dapatkan pendapatan passive income secara autopilot ni, bukan kita kena jual barang, bukan kita kena promote produk. Faham tak? Okey, jadi kalau biasanya kita nak jual barang memanglah susah. Betul tak? Apatah lagi kita nak jual dekat market overseas. Tetapi dengan apps yang saya share nanti tak lama lagi, saya yakin semua orang mudah nak ikut. Okey. So apps ni nama dia adalah Honeygain. Okey. So dengar betul-betul ya. Apps ni nama dia adalah Honeygain. Okey. Saya yakin ada orang dah tengok video saya ni, mungkin dia faham, oh apps Honeygain ni apa, sebab mereka mungkin dah pernah follow saya, dah pernah belajar. Tetapi itu adalah ilmu basic sahaja, sebab saya bukan buat kelas advance ataupun kelas marketing ataupun kelas untuk mengajar tentang macam mana nak grow income lebih cepat. Jadi sebab tu saya wujudkan kelas ni. Okey, kalau anda orang yang dah pernah tengok video saya ataupun dah pernah follow tentang maksud saya dah pernah tahu tentang apps Honeygain ni, boleh just tengok video ni sampai habis, sebab kita akan share apa yang kita akan belajar dalam kelas ni, macam mana saya boleh grow income puluhan ribu ringgit dalam selepas kita convert ke dalam ringgit Malaysia. Okey, so nanti saya akan tunjukkan pro result. Okey, untuk mengetahui semua, bagi user baru, apps Honeygain ni apps apa? Okey, untuk mengetahui semua, apps Honeygain ni adalah apps yang di mana kita dibayar apabila on data ataupun wifi kita dibuka. So biasanya kita dengar dekat luar sana, kita kena jual barang, kita kena promote barang, and then kita dalam bahasa muda kita nak buat income semudah ABC ni, tak semudah tu. Selama ni kita buka apa? Kita buka Facebook, kita buka YouTube, kita buka TikTok, kita buka WhatsApp. Semuanya perlukan data, betul tak? So pernah tak kita bayangkan data yang kita buka tu boleh dapat duit balik? Sebab tu saya kata anda sangat-sangat beruntung kalau anda terutamanya user baru ataupun user lama yang nak masuk kelas saya ni. Okey, pertama sekali saya explain bagi anda faham, apps Honeygain ni adalah dalam bahasa mudah, mereka bayar kita apabila wifi kita. Nampak tak dekat atas ni, kalau anda perasan, nampak tak wifi saya tengah buka? Maksudnya mereka bayar kita apabila wifi ataupun data kita digunakan, dibuka. Faham tak? Jadi mereka akan bayar kita dalam bentuk passive income. Kalau anda perasan, nampak tak apps Honeygain ni dia tengah bergerak. Bermaksud saya dapat passive income daripada setiap internet data yang saya buka setiap hari. Jadi dalam bahasa muda saya tak tutup pun, sebab saya pakai wifi dan data unlimited. Okey, so jelas tak kat situ. Jadi buat apa kita
kita biarkan data ataupun wifi kita selama ni dibuka, yang tak pernah bayar apa-apa langsung pun dekat kita. At least kalau kita install apps Honeygain ni, selepas ini kita install apps Honeygain ni, kita boleh dapat income secara autopilot, passive income. Anda pergi kerja macam biasa, anda pergi buat kerja apa yang anda selalu buat macam biasa, tak ganggu pun kerja hakiki kita. Kita cuma install apps ni dan biarkan apps ni berjalan di latar belakang. Dia tak ganggu apa-apa pun, dia tak kacau privasi kita pun. Dan apps ni dah bayar lebih daripada 7 tahun dah. Dah beroperasi lebih daripada 7 tahun dah. Okay, so untuk mengetahui semua apa dalam kelas yang saya akan bina ni, dan sama ada anda user baru ataupun user lama, inilah rahsia yang saya akan kongsikan kepada anda semua. Macam mana saya buat income USD puluhan ribu ringgit dengan pantas, dengan cepat. Sebab tu ramai orang yang mana pernah follow saya sebelum ni kan, mereka cuma dah start saja, and then belajar benda-benda basic kan. Mereka tertanya-tanya kepada saya, macam mana saya boleh sorry ya, macam mana saya boleh dapat kata apa, income ni cepat. Tiba-tiba dah withdraw, lepas tu lepas 2-3 hari boleh withdraw lagi, lepas 2-3 hari boleh withdraw lagi. Sedangkan orang lain dah install lebih kurang sebulan baru nak dapat 20 ke 30 USD dollar. Sebab tu saya beritahu tadi, kalau anda selepas tengok video saya ni, anda terus pergi register, pergi daftar, tak ada masalah pun. Ibarat anda seorang-seorang. Ibarat kita tak ada ahli tuju tau. Kita tak tahu macam mana kita nak setting, macam mana kita nak grow income, and then macam mana kita nak besarkan pendapatan pasif kita ni. Best tak best? Kita tak buat apa pun. Macam sekarang ni, kalau anda perasan ini $90 tau. Saya tak buat apa pun ni. Ni $90. Okay, jom kita kira sekejap sebelum kita sambung kita punya bab preview ni. Okay, kita ambil $90 kali dengan RM4.20. Sekarang ni lah. Okey, nampak tak? RM378 yang saya berjaya convert kepada ringgit Malaysia. Sebab yang mereka bayar dekat kita ni, okey, yang mereka bayar dekat kita ni adalah dolar. Mata wang dolar. Faham tak kat situ? Best tak best? Maksudnya anda pergi kerja macam biasa, buat apa-apa macam biasa. So kita ada passive income yang kita dapat tiap-tiap bulan. Sebab tu saya beritahu tadi, kalau anda datang tanpa ilmu, anda pergi register, boleh je. Benda ni free. Tapi macam saya beritahu tadi, orang lain mungkin dah dapat $2 ke $300 kan setiap bulan. Tetapi anda hanya dapat $10 ke $20 saja. Sebab tu saya wujudkan kelas ini supaya anda faham, macam mana tu saya buat apps Honeygain ni, and then macam mana saya kembangkan konsep sistem referral, and then macam mana saya fokus sampai market overseas. Sebab saya tak fokus pada market Malaysia sekarang ni sebab dia punya profit tu kecil. Faham tak? Dia kerja dia mudah. Bukan kita kena promote barang, bukan kita kena jual barang. Kita cuma cerita, and then cerita kebaikan apps ni, and then kita cuma ajar orang install apps ni. Tak susah pun sebab apps ni free. Maksudnya kalau kita nak fokus dekat based on market Malaysia pun boleh. Macam sebelum ni saya pernah ajar user dekat market Malaysia, tapi bukan based on automation. Tapi kali ni saya ajar user macam mana mereka boleh tembus seluruh dunia. Dan kita tak pakai nombor phone kita pun untuk automatekan kita punya marketing. So dalam bahasa mudah saya bagi anda faham, saya ajar anda macam mana faham skop tu untuk dapatkan passive income dalam bentuk USD ni dengan lebih pantas. And then saya ajar anda macam mana nak buat automation. Automation ni pun kita tak pakai pun sistem tambahan, tapi pakai sistem yang saya sendiri bagi kepada anda, dan anda tak perlu bayar pun apa-apa. Faham tak? Okay, so jelas Okey, tadi anda dah nampak dah gambaran tu kan. Kita boleh dapat lebih kurang RM400 tak sampai sebulan. Nampak tak kat situ? Sebab baru-baru ni saya dah withdraw dah. Okey, so jom kita tengok sama-sama. Ni adalah ads PayPal saya. Okey, saya dah berjaya dapatkan pendapatan pasif ni daripada kata apa, income USD ni RM20,000 dah. Saya dah berjaya withdraw. Okey, kalau anda nak tengok summary saya memang jenuh. Orang kata apa, tak tertengok. Okey, so dekat sini anda tengok dekat sini kita tak perlu tengok dekat balance lah. Okey, sebab saya dah baru ni saya dah withdraw. Okey, korang tengok saya baru withdraw RM1,918.70. Nampak tak, selang beberapa hari, okey, saya withdraw lagi RM2,271.60. Nampak tak? Hampir RM4,000 lebih dekat sini yang saya berjaya dapat. Padahal saya pergi je kerja macam biasa, buat bisnes saya macam biasa, tetapi saya ada pendapatan pasif yang bekerja secara autopilot. So jelas tak kat situ? Okey. So kalau jelas,
saya nak share kepada anda semua apa kelas yang kita akan belajar tak lama lagi. Okey, yang pertama, bila anda masuk je kelas advance saya ni, iaitu kelas akademik, macam mana nak buat passive income secara pasif and then secara autopilot. Sebab tu saya beritahu tadi, passive income yang di mana kita ajar orang macam mana nak install aplikasi ni dan macam mana nak guna. And then macam mana konsep passive income itu bergerak secara autopilot, sebab kita sediakan satu sistem automation yang tak pakai handphone anda pun, tak pakai tak pakai nombor phone handphone anda pun. Sebab biasanya orang akan risau, alamak nak jual, nak buat kata apa, nak buat income ni dah lah susah, betul tak? And then nak kedua nak buat marketing. Ini adalah part paling penting. Ramai orang fikir nak buat marketing ni susah, tapi yes, of course memang susah kalau kita tak tahu cara. Tapi kalau sebelum ni kita dengar, nak buat marketing ni kena pakai nombor phone, nak kena join banyak group, and then nak kena buat automation, and then risiko spam, betul tak? Nombor kena ban, nombor kena block dan sebagainya. Tapi jangan risau. Sebab tu saya wujudkan kelas ni. Saya dah susun tu daripada aliran income sampai pak dapatkan marketing, pak untuk dapatkan cooperating. Kita nak fokus pada based on market overseas seluruh dunia. And then yang ketiga, bug automation yang kita boleh hantar sehingga puluhan ribu group secara automatik, secara guerrilla marketing. Okey, dan kita tak perlu pun nak set up hari-hari. Kita macam saya explain tadi, kita cuma faham sekut tu macam mana kita nak dapatkan passive income. And then yang kedua, macam mana nak set up first time user untuk set up sistem. And then yang ketiga, kita set sekali di jalan setiap jam. And then setiap hari selama 365 hari. Nampak tak? Kita pergi je macam biasa kerja, kita buat bisnes. Kalau anda buat bisnes, anda buat anda bekerja, anda mungkin di rumah, boleh je teruskan kerja macam biasa. Dan kita ada source income tambahan yang tiap-tiap bulan kita boleh dapat. Duit tu kita boleh buat apa? Boleh saving, boleh simpan dan macam-macam lagi. Okey. Okey, so dekat sini saya bagi anda faham. Okey, sama ada anda user baru ataupun user dah lama, anda dah faham kan konsep apps Honeygain ni adalah yang di mana apps ni bila kita on, okey, kita boleh tutup handphone macam biasa, dia akan bekerja. Maksudnya apps Honeygain ni akan hasilkan honey. Nampak tak dia bergerak? Maksudnya pendapatan pasif kita tu akan dapat. Dan yang kedua, sebab tu saya beritahu tadi, ramai orang dah pernah install tapi mereka install sendiri. Ada yang mungkin dah terus daftar sendiri, mereka fikir mudah kan, tapi tak semudah tu. Sebab tu saya beritahu tadi, kalau anda buat sendiri mungkin anda tak faham macam mana nak dapatkan income dengan lebih cepat. Sebab tu saya buat kelas ni, dia adalah konsep sistem referral. Okey, dalam bahasa mudah, ibarat macam ni tau, anda daftar seorang-seorang, income dia mungkin kita akan dapat tapi kecil. Dalam sebulan boleh dapat $10 ke $20 saja, lebih kurang dalam $40 ke $50. At least kita lepas lah untuk bayar kita punya bil tiap-tiap bulan kan. Tapi kalau anda nak ada income yang autopilot, kita kena start dengan konsep referral. Sebab tu saya beritahu tadi, ramai orang mereka ingat dah start apps ni kita cuma sekadar guna macam ni, biar memang lambat lah income tu dapat. Tapi macam mana saya boleh setiap hari kan, 2 ke 3 hari saya withdraw lagi $1, 2 ke 3 hari saya withdraw dalam $1 lagi. Sebab apa saya boleh grow cepat? Sebab saya guna sistem referral. Okay, so sebelum ni saya refer dekat market Malaysia saja, tapi income dia kecil. Bila contohlah sebagai contoh, okey, anda register apps ni, nanti anda akan dapat link affiliate. Okey, bila ada 100 orang register, okey, setiap seorang tu dia akan bagi 20% honey ni, iaitu kredit digital USD ni kepada anda, walaupun anda tak buat apa-apa pun. Maksudnya anda ada 100 orang downline bawah anda, mereka on internet, mereka on data, duit tu mengalir kepada anda sebanyak 20%. Kalau tak silap saya lah, okey, 20%. Maksudnya kita tak buat apa-apa pun, tapi apps ni akan berkembang dengan lebih laju. Itu baru satu user. Bayangkan kalau 1000 user. Sebab tu saya wujudkan kelas ni. Okey, kalau untuk market Malaysia, dia punya profit tu kecil. Faham tak? Profit tu kecil. Dia kalau based on country luar negara, iaitu overseas macam Amerika, Brazil, India, and then London, UK, apa semua, user-user daripada sana, kalau install apps Honeygain ni, kita punya profit ni besar. Kalau kita ada dalam 500 ke 1000 user tu, kita boleh dapat profit lebih kurang dalam 4,000 ke 5,000 ringgit duit Malaysia tiap-tiap bulan. Faham tak? Best tak best?
kita pergi kerja macam biasa, tapi tiap-tiap bulan kita boleh dapat 4 ke 5 ribu sebulan. Itu anggaran yang saya dah research dan kaji. And then saya pun dah pernah dapat sampai 4 angka sebulan kan. Okay, untuk fokus pada based on market overseas ni, kita macam mana tahu? Nanti kita akan guna sistem automation yang saya akan bagi. Okay, untuk mengetahui semua, sistem automation ni, next video nanti saya akan share preview macam mana sistem ni akan bantu anda buat kerja 24 jam. Nampak tak kat situ? Sebab selalunya masalah orang kan, tak kira lah kalau anda buat bisnes dekat Malaysia ataupun buat bisnes dekat overseas, kita nak kena promote dekat grup-grup, kita kena promote manual, betul tak? Kita nak, itu belum cerita bab nak marketing. Bab cerita nak cari grup pun bukan mudah kan. Grup Malaysia pun susah kita nak cari, apatah lagi grup overseas. Sebab tu saya wujudkan kelas ni. Kelas ni tak mahal pun. Saya buat kelas ni murah-murah sahaja. Saya sediakan panduan macam mana sekutu nak dapatkan passive income. Okey, so saya sambung balik . Saya buat panduan sekutu yang lengkap untuk anda faham macam mana konsep aliran income pasif secara digital ni untuk dapatkan lebih cepat. And then saya dah sediakan bahan untuk anda marketkan Honeygi ni dekat market overseas. Maksudnya seluruh dunia. Faham tak kat situ? And then yang ketiga, siapa yang first time beli dekat dalam kelas saya nanti, okey, iaitu join untuk base pertama ni, saya bagi 2,000 lebih group listing semua negara. Tapi ada banyak lagi lah. Saya bagi untuk orang yang terawal ni, maksudnya orang yang terawal ni beli panduan saya nanti, saya bagi 2,000 listing group overseas. Anda tinggal join, and then anda cuma tinggal pakai sistem saya nanti. Sistem ni kita tak pakai nombor phone kita pun. Anda tinggal join app sistem kita, iaitu server box ke dalam grup-grup overseas tu. And then saya akan tunjukkan macam mana kita nak set up automation. Maksudnya kita letak cooperating sekali sahaja, lepas tu sistem tu bergerak sendiri. Kalau ada 7,000 grup dia hantar automation. Nampak tu? Nampak tak kat situ? Best tak best? Okey, jom saya tunjuk gambaran. Okey, kalau anda faham tentang macam mana apps ni boleh bagi pendapatan, and then apps ni juga dia tak boleh orang kata apa sorang-sorang, dia kena ada konsep sistem referral. And then yang ketiga, macam mana kita nak buat pemasaran secara guerrilla marketing. Okey, jom saya tunjukkan kepada anda semua gambaran. Okey, nanti next video saya tunjukkan macam mana preview hasil result sistem ni. Saya tak mahu dah tunjuk kata sekarang, nanti video tu akan jadi lebih panjang. Okey, pertama saya akan bagi 2,000 listing group. Okey, kita ambil lah kali dengan setiap group tu ada 500 user dalam lebih kurang macam tu lah, 500 user hingga 1,000 user. Tapi ada group yang puluh ribu user, ada group yang ratus user, ada group sampai 2 ke 3,000 user. So yang saya bagi dekat anda saja group overseas tau. Memang group overseas, memang market overseas, macam group UK, grup Amerika, grup Brazil, grup Korea, macam-macam jenis grup. Okey, so sistem kita akan tembus masuk dekat grup mereka ni, automation. Okey, so jom kita kira gambaran lah. Kalau 2,000 grup yang saya akan bagi nanti, okey, kita ambil minimum tau, minimum ahli dalam grup tu ada 500 user setiap grup. Sebab macam-macam grup, macam-macam country, macam-macam audience. Okey, katakanlah, nampak tak, potensi audience ni dia ada hampir 1,000,000 orang yang berpotensi untuk anda tarik mereka dah start apps Honeygi ni. Mudah tak mudah? Nampak tak? Itu baru 500 user. Okey, so sistem kita ni boleh tembus sampai 7,000 ke 10,000 group secara automation. Saya akan ajar macam mana buat guerrilla marketing ni. Okey, nak dapatkan group overseas ni semudah ABC. Saya akan share kepada anda semua. Sebab tu ramai orang dia tak tahu cara. Macam mana dapatkan group overseas ni? Susah tak? Susah betul tak kan? Kalau anda tak tahu cara, anda tak ada ilmu, memang anda akan rasa susahnya nak dapat group overseas. Tapi bila anda guna trik dan cara saya tunjukkan tak lama lagi, setakat nak dapat 2 ke 3,000 group ni semudah ABC. Memang sangat-sangat mudah. Okey? So saya tunjukkan contoh. Okey, macam sekarang saya dah ada hampir lebih kurang 7,000 group. Okey, kita kali dengan 500 user yang setiap group. Nampak tak? Potensi user hampir 3.5 juta orang yang boleh nampak iklan kita. So bayangkan setiap jam, setiap kita saya tak maulah set anda terlalu laju iklan. Kita tak perlu set terlalu laju. Kita letak 4 jam. Setiap 4 jam keluar iklan sekali. Bermaksud dalam satu hari kita boleh dapat lebih kurang 6 posting. Dan iklan tu jalan selama 6 posting kan. Kita kali dengan 30 hari. Bermaksud dalam sebulan kita boleh dapat 180 posting. Nampak tak? 180 posting kali dengan 360 hari. Bermaksud dalam setahun kita boleh dapat 64,800
posting. Nampak tak kat situ? Dan posting yang kita akan jalan nanti bukan kita yang kena buatkan. Sebab tu saya buat satu kelas yang anda tinggal follow saja dan tinggal earning. Maksudnya dapatkan pendapatan tersebut. Nampak tak kat situ? Kita tak perlu fikir nak buat cooperating sebab saya dah sediakan. Kita tak perlu nak nak risau nombor kita kena bank, ataupun kita tak perlu risau nak buat posting secara manual. So saya faham sebab ada orang bekerja makan gaji, ada orang sibuk uruskan anak-anak, ada orang busy dengan pekerjaan hakiki. Jadi saya sediakan tools, anda belajar tak sampai 5 minit pun buat tools tu. Okey, tak sampai 3 minit lah. Sekejap saya tak faham, boleh tanya saya. Boleh minta saya buat pun tak ada masalah. Okey, tak sampai 5 minit saya sediakan tools ni. And then anda masukkan cooperating yang saya akan bagi nanti kepada anda semua. And then sistem ni akan tebar kat beribu-ribu group. Dekat mana? Dekat platform Telegram. Sebab apa saya kata platform Telegram? Sebab platform Telegram ni dia tak sama macam WhatsApp. Kalau macam WhatsApp, kalau anda perasan banyak grup-grup WhatsApp ni mereka tertutup. Grup tertutup. Kebanyakan macam grup education, grup pembelajaran, grup akademik, grup kripto, grup macam-macam jenis grup buat income. Kalau grup overseas ni kebanyakan tertutup. Dan kebanyakan orang-orang di luar negara, mereka lebih prefer dekat Telegram dan mereka lebih aktif dekat Telegram. Sebab tu saya beritahu tadi, nak dapat 10,000 grup ni sangat-sangat mudah. Anda just rajin dan konsisten sahaja. Tapi saya bagi 2,000 listing grup untuk orang yang terawal dapatkan kelas ni. Okey, so jelas tak kat situ? Bila anda dah join grup nanti, sistem kita dah masuk, and then anda tekan masukkan cooperating, ayat apa yang anda dapat nanti daripada saya. Lepas tu biar saja sistem tu jalan. Maksudnya tak perlu kita nak tengok handphone. Dah post ke belum lagi kan. Setiap jam dia jalan sendiri. Dan anda tak perlu pun esok nak kena tukar ayat pula lah, nak setting ayat ni pula. Tak perlu. Dia jalan setiap hari selama setahun. Nampak tak kat situ? Best tak best? Okay, so jelas tak kat situ? Jadi nak join kelas saya ni, macam mana nak dapatkan income USD, macam mana nak dapatkan bahan cooperating, macam mana nak dapatkan listing group 2,000 untuk orang terawan ni, and then macam mana nak dapatkan sistem automation yang saya sendiri dah bina untuk anda semua. Okay, dengan nilai dia ratusan ringgit. Sistem yang saya jual ni sebelum ni. Okay, tak termasuk listing group yang saya jual ni, memang berpuluh-puluh ringgit saya jual. Jadi saya combine semua ni dengan satu aliran sekutu yang lengkap. Anda tinggal faham macam mana aliran income ni bergerak, and then macam mana nak withdraw, lepas tu macam mana nak buat marketing, dan marketing tu dibuat oleh robot. Kita tak buat apa-apa pun. Faham tak? Jadi anda cukup faham macam mana aliran income, macam mana nak automation. Lepas tu biar saja. Kalau anda tak kacau, setahun lah dia duduk jalan. Selagi mana anda nak tukar iklan, barulah kita perlu set semula. Faham tak? Jadi untuk next video nanti saya share macam mana sistem tu berfungsi dan macam mana sistem tu viral sampai berjuta-juta audience. Kalau kita ambil dalam berjuta-juta audience tu, kita ambil 5% yang nampak iklan kita pun, kita dah boleh tarik mereka. Itu berapa banyak refer yang anda boleh dapat. Faham tak kat situ? Jadi kalau anda berminat nak join kelas ni untuk orang yang terawal saya bagi RM69 sahaja. Apa yang anda akan dapat tadi, saya beritahu tadi, panduan lengkap macam mana nak buat income digital. Yang kedua, saya akan share banyak lagi lubuk pendapatan USD yang saya buat dekat luar negara. And then yang ketiga, saya ajar macam mana nak dapatkan ribuan group dengan mudah. Okey, iaitu group overseas. Sebab kita fokus pada market overseas. Dan yang keempat, saya sediakan sistem automation yang tak perlu pakai handphone kita. Tak perlu pakai handphone kita. Faham tak? Tak perlu pun pakai nombor phone kita. Jadi anda tak perlu risau. Tuan Azam, nombor saya kena bank lah. Tuan Azam, nombor saya kena block lah. Tak perlu risau. Tak pakai nombor phone kita. Nanti anda tengok video saya, nanti saya akan share. Okey, itu saja saya nak share kepada anda semua. Semoga bermanfaat dan semoga jelas dengan apa yang saya tunjukkan tadi. Okey, so semoga bermanfaat. InsyaAllah saya akan share sedikit lagi sesi penerangan dekat dalam grup sebelum anda bermula. And then kalau ada yang berminat, tunggu dekat dalam grup. Saya akan open countdown tak lama lagi. So pastikan anda grab cepat. Untuk 250 user terawal dapat 2,000 listing. Join je listing tu, terus boleh automation tu, automation post dengan cooperating overseas yang saya akan bagi nanti, iaitu semua bahasa Inggeris lah, sebab kita fokus market overseas. Okay, so itu saja saya nak share kepada anda semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.